Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSHRC channel . Saya ada something yang sangat-sangat menarik ke depan ni. Okey, kita ada bawa masuk tank daripada Hang Long. Kita pada asap dulu. Ni adalah tank hobby grade. Dan korang boleh tengok turret dia boleh naik turun semua. Okey. Depan, belakang, kiri, kanan semua boleh. Hoi, memang menarik. Ini adalah tank Hang Long version German Tiger 1 German punya tank masa World War 1 tak silap saya. Skala 1/16. Ini dah datang dengan hobby grade punya sistem. Korang boleh upgrade barang dia. Contohnya macam tayar. Tayar dia korang boleh upgrade ke part-part besi. Dia punya getah ni, dia punya rubber roller dia semua boleh upgrade ke besi. Gearbox kat dalam dia semua boleh buat, tak ada masalah. Dan yang penting, so tank ni sebenarnya sangat-sangat agile lah. So korang nampak dia slow tapi sebenarnya laju Okey, satu lagi benefit tank ni, dia ada sistem infrared yang korang boleh target kepada dia. Dan kalau dia kena tembak, dia akan inform. So dia akan menyala ke apa ke situ. Kalau korang nak main battle tank dekat dalam korang punya rumah, tak ada masalah. Korang boleh beli 2-3, korang fight dalam rumah tu, dalam kawasan dia. Memang seronok memang seronok. Dan yang bestnya, of course, dia boleh upgrade tu lah. Oh, agile tu. Okay, so bateri yang dibekalkan bateri 2S. So korang boleh pakai mana-mana 2S dalam ni sebenarnya, sebab dia besar. Korang bawah tu korang boleh upgrade lagi. Korang nak main lama lagi pun boleh. Dan dia juga korang boleh kawal lah volume dia. Nak soft ke, nak on ke, nak kuat ke, nak perlahan ke boleh. Dia juga boleh shut off macam ni. Dia tak ada gerak lah macam tu. Kalau korang nak on balik dengan mata ni, memang sangat-sangat realistik lah bagi saya. Memang sangat-sangat realistik. Okay, so dia punya detail dia memang sangat-sangat cun Tengok dia punya tali ni semua dah siap shovel. So dia memang ikut tank yang asal lah. Okay, kalau korang nak dapatkan tank ni, korang boleh singgah di MSH hari ni. Harga dia memang berbantutan Harga dia bawah lagi daripada harga MJX. So amat datang. Macam biasa, kita sediakan SP letter dekat sini. Korang nak buat asuran boleh, tak ada masalah. Kita juga menyediakan postage ke seluruh Malaysia. So korang jangan risau, setakat ni memang tak ada masalah lah. Kalau korang nak walk in, lagi best korang boleh tengok tank ni depan-depan. So kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum. Peace.